Apa yang ada masalah aircon, air menitik-nitik, keluar ikut depan, on tak sampai setengah jam, air menitik-nitik kan. Okey, ni saya nak sharekan jalan penyelesaian yang paling mudah. Korang tak payah buka-buka cover skru apa semua, tak payah. Ini paling mudah ni. Kau pergi dekat belakang aircon korang. So, korang cari saluran air buang dia. Okay, cari saluran air buang dia. Mungkin kalau rumah korang back to back tu tak nampak saluran air buang dia, tapi mesti ada saluran air buang dia kan. Carilah dekat mana saluran air buang dia. Ni, korang gunakan barang ni. Apa nama ni barang ni? Nama dia adalah Bros Puller. Memang khas untuk bersihkan saluran air pipe aircon korang. So, dia panjang ni, dia panjang. Ada berapa meter saiz dia ni. Contoh. Nanti korang buat sendiri tau. So, ambil puller ni, masuk dekat dalam sini. Nampak dia ada bros macam ni. Masuk kat dalam ni. Just korang tolak saja macam ni. Tolak sampai dah jumpa dia punya tempat tersumbat tu. Sampailah saluran air buang dia tu nanti. Dia akan flow semua kat sini. So, jadinya masalah air keluar kat depan tu sebenarnya simple je. Saluran ni tersumbat. So, jadinya korang jolok ni, beruk-beruk kasih dia bersih. InsyaAllah. Daki-daki kotoran tu semua akan terkeluar sendiri. So, jadinya jalan penyelesaian dia apa? Jolok je dengan puller ni. Kalau korang tak ada puller ni, korang tanya saya, bang, mana dapat puller ni bang? Korang tengok dekat dalam beg kuning. Saya letakkan kat dalam beg kuning. Korang grab je kat dalam beg kuning tu. InsyaAllah barang ni berguna untuk korang semua sekali. Saya letak kat dalam beg kuning. Siapa nak pergi ambil kat dalam beg kuning saya. Okay, Assalamualaikum.